Tak apa. Esok siang kita buat. Bila dah langit-langit, dia dah terasa dekat lidah dia. Kita buat projek ni siang esok. Kita pergi. Oh, dia macam tu Oh, langit-langit terasa lidah baru boleh. Okey. Siapa? Loh. Hang kau Musa. Dia lah. Allah, lama tak jumpa. Apa khabar Musa? Lama tak jumpa hang noh. Aku pakai mic kenal ya noh. 5 tahun aku kat dalam. Nah, Mus. Apa khabar hang sekarang? Baik. 5 tahun kat dalam. Lama 5 tahun. Oh, kau daripada mana tadi ni? Aku dari masjid. Oh, bagus hang. Isyak dah habis. Oh, sekejap tadi ada hair sikit dengan Pak Imam. Oh, dah lain macam sekarang ni. Aku dengan Pak Imam sekarang dah rapat. Aku belajar mengaji. Alhamdulillah. Mengaji tu bagus juga. Tapi join kita orang. 5 tahun aku kat dalam. Tak boleh join? Serit aku. Tapi Mus, kami memang kurang 5 seorang. tahun aku kat dalam. Serit aku. Projek ni baik Mus. Oh, yang apa nak pi lagi? Iyalah. Aku beransur dulu ya. Alah Abang Lan. Tadi kata dah tak ada mood. Ni elok je Musa ni. Boleh ajak join sekali. Aku kalau dengan Musa tu, aku tak boleh jumpa dia. Ni, kawan baik daripada kecil. Semangat aku datang balik tau bila jumpa dia. Tapi dah dia macam tu pula. Oh, Abang Lan dengan Musa pun my friend. Of course. Ini. Tapi dah dia macam tu, aku rasa kita buat esok je lah. Besok. Esok. Kita buat besok je lah. Balik lah ni. Balik lah. Yalah. Apa pula kau ni? Halo? Halo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sahabat lama, apa khabar? Baik. Suara macam kenal ni. Hai, kawan lama takkan hang tak jam suara aku. Ding ketum ke ni? Hang memang sahabat. Dia ketum, tapi aku dah cakap dia ketum. Ding ketum. Kawan lama. Kawan lama hang. Tak ada. Oi, aku 5 tahun kat dalam. Mana dapat nombor? Aku jumpa dengan tu Imam. Pagi tadi dekat kedai makan. Dia cerita dia yang bagi nombor hang ni. Alamak, Tok Imam bagi nombor pula. Aku saja nak rahsia. Aku bawa balik. Ni. Dah kau apa dah ni? Kata janji semalam pagi. Udah, ini bini lah ni. Cuba hang call dah. Abang Lan lokal. Tak pun kita usum lah. Tak payah usung lah. Sekarang ni macam ni lah. Apa kata kita turun pergi rumah dia. Mana tahu kukuk dia kena gari dengan bini dia. Kan dia tu penakut bini. Boleh juga kita selamatkan dia daripada Kena gari. keganasan. Betul. Jom kita pergi rumah dia. Jom. Ya.